Dah lama tutup, belum buka lagi, and dia cuba break tau. Saya terpaksa break. Kalau tak break memang langgar lah barrier-barrier yang ada kat depan tu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali ke YouTube channel Eco Mode Passion. Maaf sangat-sangat banyak bulan dah saya bercuti kerana demi mencari rezeki, mencari pekerjaan. So terpaksa pause dulu menyediakan konten YouTube. Tapi sekarang saya nak mula balik konten YouTube Eco Mode Passion saya dengan pengakuan jujur tentang prestasi Tesla Autopilot di Malaysia. So kalau anda nak skip introduction ni, kalau anda memang pemilik Tesla yang dah mahir tentang Tesla Autopilot, anda boleh skip sampailah bila nampak video tu bergerak. Maknanya mulalah eksperimen Tesla Autopilot atau penggunaan Tesla Enhanced Autopilot di Malaysia. Bagus sangat ke, teruk sangat ke, menyusahkan ke, sakit hati ke, memeranjatkan ataupun menjadikan kita lebih takut guna sistem ADAS Tesla Autopilot ni, ataupun ianya sangat membantu. So kita akan start dulu di jalan biasa, bukan di lebuh raya. Kalau lebuh raya tu memang tak ada masalah lah untuk semua kereta ADAS pun. Tesla ADAS pun dekat lebuh raya memang cemerlang lah, kereta lain memang tak boleh nak lawan. So tapi kita bawa dekat city driving dulu. Kita bawa autopilot dalam bandar dulu. Okey, sebelum kita mulakan, semua jenis Tesla yang dijual di Malaysia, sama ada parallel import grey unit ataupun official unit daripada Tesla Cyberjaya ni, dia ada 3 jenis autopilot. First kali, kalau dia beli kereta saja tanpa apa-apa autopilot, maknanya dia ada Tesla Basic Autopilot. Ya, Basic Autopilot ni hanyalah memberikan auto steer ataupun pengawalan steering secara automatik dan juga traffic aware cruise control. Itu sebenarnya basic ADAS lah, ada basic ADAS system, auto steer dengan traffic aware cruise control. Itu semua Tesla yang tak ada ambil option EAP, Enhanced Autopilot, ataupun option Full Self Driving Supervised FSD akan ada basic autopilot. Yang keduanya, kalau dia sanggup nak tambah RM16,000, dia akan dapat enhanced autopilot. So enhanced autopilot ni termasuk yang basic autopilot tadi, iaitu auto steer dengan traffic aware cruise control. Dia ada extra driver initiated assisted driving from highway, on ramp to off ramp. Apa maknanya? Maknanya dia akan ada driver initiated assisted driving. Dia akan assist kita memandu ke highway untuk memasuki ramp ataupun keluar daripada ramp highway. So ada additional pembantu untuk dalam assisted driving untuk memandu ke highway. And then dia ada lane change dengan overtaking. Dia akan suggest lane change sebab dia ada auto lane change, dan dia akan suggest juga untuk overtaking sebab enhanced autopilot tu datang dengan auto lane change. And then ada juga auto park. Maknanya tak perlulah parking sendiri untuk parallel parking dengan side parking. So just kita akan demo juga auto park tu bila ada tempat untuk kita demo. Dan juga dia ada dumb summon. Dumb summon ni kalau kita parking bersebelahan dengan kenderaan kiri kanan yang menyebabkan kita tak boleh nak buka pintu, so kita boleh reversekan kereta ataupun kedepankan kereta supaya kita boleh masuk kereta dengan buka pintu dengan selesa. Ada juga ASS ataupun Actually Smart Summon. Yang ni penggunaan dia dekat Malaysia masih limited kepada 6 meter saja, which is tak berguna lah. 6 meter maknanya kalau kita kereta telah parking dekat kawasan shopping center, mungkin ada 50 meter daripada tempat outdoor yang pintu masuk, tapi kita nak pakai actual smart summon tak boleh.
tengah hujan lebat. Masa tu lah yang paling bagus sekali untuk kita guna actual smart summon kan. Tapi tak boleh sebab actual smart summon dekat Malaysia ni mengikut UNECE punya regulation hanya 6 meter saja. So setakat untuk show off saja, untuk showcase saja kan, dalam kereta buat actual smart summon ataupun di luar kereta 6 meter jauh daripada 6 meter tak jauh. So dia punya practicality penggunaan ASS tu tak adalah bagus sangat buat masa ni, kecuali bila dah ada regulation sendiri yang kita boleh adopt. Malaysia tak perlu ikut UNECE. Malaysia jadilah Malaysia ECE. Tak perlu ikut UN sebab kita bukan lagi di bawah negara penjajah. Kita bebas daripada UNECE. So kita buat sendiri. So kita allow macam dekat US dia beri keizinan untuk guna actual smart summon ASS sejauh kalau tak silap saya dalam 80 meter lah, which is sangat-sangat praktikal lah. Maknanya boleh panggil kereta tu full self driving ke tempat kita berteduh. Contohnya kalau kat supermarket outdoor yang tengah hujan lebat, so kita boleh panggil kita ke arah kita lah. Itu je, yang lain semua pending development. So dia yang paling mahal sekali kalau beli Tesla di Malaysia ni, kita boleh tambah full self driving capability ataupun supervised full self driving capability. So sebab kenapa supervised? Masih perlu ada pemandu untuk supervise driving FSD, penggunaan SFSD. Maknanya tak boleh tanpa pemandu. Kena ada pemandu untuk supervise FSD. FSD tu additional 16,000 lah. Maknanya kalau ambil EAP saja bayar 16,000 saja. Tapi kalau ambil terus full self driving FSD kena bayar 32,000. So kalau siapa dah ambil EAP, next time kalau dia nak tambah FSD, dia tambah je lah 16,000. So apa ada kat FSD ni? Semua yang ada dekat basic autopilot tadi yang saya dah explain, boleh rewind balik kalau nak dengar. And then apa yang ada dekat enhanced autopilot, semuanya ada. And tambahan pula dekat FSD ni, dia ada traffic light punya management. Maknanya dia akan bergerak bila hijau dan berhenti bila merah, walaupun tiada kereta di depan kita semasa menghadap ke traffic light. Dan dia ada stop sign control. So stop sign pun akan digunakan oleh FSD untuk menentukan kebarangkalian untuk berhenti sebab trafik ataupun bergerak jika tiada kereta yang menghala ke kita, menghala ke trafik kita. Lepas tu future update tu dia akan membolehkan kereta tu memandu ke mana sahaja destinasi yang kereta ni boleh bergerak secara sendiri, tapi dikawal selia ataupun disupervise, kawal selia oleh pemandu. Tapi ni semua bergantung kepada development dengan pihak berkuasa punya kebenaran lah, approval daripada regulatory approval lah. Intervention daripada driver akan menjadi lebih makin kurang. Bukan tak ada langsung, memang akan ada banyak intervention nanti walaupun pakai FSD, supervised FSD, tapi dia akan lebih kurang. So sekarang cerita sikit kereta saya. Kereta ni adalah Tesla Model Y Long Range Launch Series. Kereta ni dalam usia 4 bulan, kereta baru. So dia Model Y Long Range Launch Series. Kita boleh nampak logo ni lah, logo Launch Series ni. And kat sini kita boleh nampak Enhanced Autopilot tu. So kereta ni bukan datang dengan FSD. Basically basic autopilot dah ada, tapi saya tambah enhanced autopilot package untuk diletakkan dalam kereta ni. So enhanced autopilot ni seperti yang saya explain tadi lah sebelum ni, apa yang ada dekat enhanced autopilot ni. Sebab launch series dapat juga bonus acceleration boost. So dia menjadikan kita ni daripada 0 ke 60 batu sejam dalam masa 4.1 saat. So ada acceleration boost.
Premium connectivity ni biasalah, ini untuk extra music, video streaming, live, traffic visualization. Lepas tu karaoke dalam kereta boleh pakai internet browser. So tak perlu wifi, boleh guna data connection yang ada dalam kereta ni. I think dia pakai Maxis kalau tak silap saya. Cara dia senang je, buka web browser Tesla tu. Lepas tu kat situ boleh tengok myapiaddress.com, guna command what is my IP address kan. Bolehlah cari IP address tu. Selalunya dia akan pointkan kepada ISP yang kita gunakan lah. So dalam kereta ni saya rasa dia pakai eSIM lah, so lagi mudah untuk dia manage. Okay, so navigation data memang dah Southeast Asia SE, so boleh pakai di Malaysia. Tapi kereta ni hanya ada FSD version 12. So sekarang dah version 14 yang terbaru. Tapi kereta ni hanya version 12 sajalah, sebab version 14, version 13 pun belum dapat lagi untuk kawasan Southeast Asia ni. Jom kita mulakan perjalanan menggunakan EAP, Enhanced Autopilot. Sebab FSD, Supervised FSD belum boleh digunakan di Malaysia. So saya sekarang berada di section 13 Shah Alam. Ni tempat charger favourite saya di Burger King. So kita try pergi UiTM Shah Alam lah. Kita lalu jalan dalam, lepas tu balik kita lalu jalan Federal Highway, pergi kat main gate UiTM Shah Alam. Pintu 2, tak kisahlah pintu mana kan. Okay, so kita start navigation. Alright. And then EAP, kita kena berada di jalan yang ada lane marker. Kiri kanan ada lane marker, baru boleh kita activate. So sekarang ni saya mulakan perjalanan, tekan brake. Dan saya tekan brake sebab saya dah pasangkan auto shift beta. So saya tak perlu tukar gear sendiri secara manual. Hanya tekan brake aja, dia akan tentukan sama ada saya hendak memandu ke depan atau ke belakang. So kalau nak tukar gear depan, saya just tekan brake, pusing steering, dia automatic tukar gear. And masa untuk dia tukar gear tu sangatlah cepat, less than 1 saat untuk ke depan dan ke belakang. So kereta ni akan tentukan sama ada saya hendak bergerak ke hadapan ataupun bergerak ke belakang. Okay, so saya tunjukkan, instead of map tak menarik, saya tunjukkan yang ini adalah FSD punya visualization preview. So untuk bila menggunakan supervised FSD nanti, inilah apa yang kereta ataupun neural network nampak bila kita sedang memandu menggunakan supervised FSD. Okay, so sekarang dah boleh turn on lah. So saya terus turn on aja. So sepatutnya kena masuk ke kiri depan ni kan, tapi EAP tak boleh. So dia tak boleh buat apa. So saya kena intervention. So intervention, kita mengganggu EAP tu dengan hanya pusing steering je. Pusing steering je, dia akan ada bunyi 2 kali tu, teng tung. Yang tu menandakan EAP telah di intervention, dan dia dalam pemandu dapat mengawal kenderaan secara manual. Kalau nak mulakan lagi EAP ataupun supervised full self driving, kita just tekan button ni lah. So bila kita tekan button ni, dia akan ikut speed limit. Tapi saya dah tambah 5 km sejam dalam speed limit kita. So kat sini sepatutnya 50, dah jadi 55. Okay, so macam corner ni, ni macam sebelah Stadium Shah Alam je ni. Belah kiri ni Stadium Shah Alam, belah kanan ni area rumah kedai dan perumahan. So kalau lane macam ni, 2 lane yang ada clear lane marker ni, enhanced autopilot, tak ada masalah lah. Kita belum guna lagi NOA atau navigation on autopilot. Yang tu sepatutnya hanya boleh digunakan di kawasan lebuh raya sahaja, tak boleh digunakan di kawasan dalam bandar. So maaf kalau kamera saya tak stable, bergegar sikit. Saya guna apa yang ada je untuk ambil video ni. So depan ni ada roundabout. Ni interesting. Sepatutnya EAP tak boleh
navigasi ke dalam roundabout dengan sendiri. FSD, supervised FSD saja boleh menggunakan roundabout. Ni lagi satu yang saya tak suka EAP ni. Dia bila trafik, dalam keadaan trafik, dia akan terhenjut-henjut secara laju sampai menyebabkan saya tak selesa. Tengok roundabout, tengok. So saya terpaksa ambil alih sebab saya nak pergi ke pukul 3 3 o'clock roundabout ni. Exit ke 3 o'clock. Kalau anda tengok dekat map ni kan, yang tu dia kata saya exiting lane dah. Saya signal. So roundabout kita kena ambil alih. Lepas tu dah ada line, kita boleh sambung. So bila nampak ada logo steering biru ni, maknanya auto steer sedang berfungsi, yang akan mengawal kenderaan ni lah. So memang sepatutnya saya tak boleh lepas steering. Tangan sentiasa kena ada kat steering. Tapi anda boleh nampak kalau saya biarkan lama-lama, dia akan bagi warning dekat screen. Basically dia suruh kita gerakkan steering tu sikit. Bila kita gerak tu jangan gerak kuat-kuat. Kalau gerak kuat-kuat je, EAP akan off, autopilot akan off. So just gerak sikit je sekadar dia tahu yang tangan kita berada dekat steering. Kadang-kadang kita pegang steering pun kita tak bergerak tangan tu, dia ingat kita lepas steering. So dia akan bagi warning tu juga. Warning tu akan tunjuk bila dia rasa kita tidak memegang steering tu lah, jadi tak ada kawalan. So sebab dia nak tahu yang kita ni boleh ambil alih kereta ni bila-bila masa sahaja kan. So ada kereta kat depan ni, roundabout Shah Alam ni. Roundabout ni memang famous, roundabout yang antara roundabout paling lama dekat Shah Alam. Ini dekat persiaran Datuk Menteri, bulatan persiaran Datuk Menteri. Lagi satu, autopilot ataupun EAP ni sangat-sangat sensitif dengan motosikal dekat Malaysia. So bila ada motosikal macam tu, dia akan terperanjat, dia akan brake jerk lah. So buat masa ni dia masih boleh masuk ke dalam roundabout, tetapi namun demikian tak boleh. Tak boleh. So dia nampak tak, dia teragak-agak. Siapa kata autopilot perfect? Tak. EAP perfect? Tak. Enhanced autopilot dengan EAP jauh daripada sempurna, jauh daripada perfect. Sebab dia masih baru lagi, and dia perlukan banyak user intervention kalau digunakan di dalam kawasan bandar, perjalanan kawasan bandar. Kalau dekat highway mungkin tak perlu sebanyak intervention sejak kita mula tadi. Saya tak kira pula intervention tu berapa banyak, tapi agak banyak lah juga intervention sebenarnya kalau pakai autopilot ataupun EAP dalam jalan bandar. Okay, jalan kampung pun sama. So yang ni lane marker dia tak jelas, tapi dia nampak juga motosikal bergerak kat situ. Okay, ada kereta kat belakang. And traffic untuk lane sebelah pun dia boleh nampak, boleh baca. Tak apa, kita follow direction ni. Sepatutnya dalam 14 minit lah, 6 km je perjalanan ni. So perjalanan ni tak adalah jauh sangat sampai ke pintu masuk UiTM Shah Alam. Okay, dia follow speed limit plus tambah 5. Itu saya setting lah. Saya boleh tambahkan, jadikan sekarang ni maksimum 60 km sejam. Okay, kita akan cuba ikut speed limit yang sedekat yang boleh lah, supaya tak ada masalah dengan speed limit di jalan yang kita gunakan tu. Yang ni sebelah saya sekarang Decathlon Shah Alam. Besar, best Decathlon ni. Sebelah ni Pos Malaysia. Okey, ni jalan dah tutup, dah lama tutup, belum buka lagi. And dia cuba break tahu. Saya terpaksa break. Kalau tak break memang langgar lah barrier-barrier yang ada kat depan tu. So saya tak tahu dia nampak ke tak barrier tu. Rasanya dia nampak, tapi kalau ikut map dia suruh terus kan. So dia nak terus juga. Ini pun satunya kelemahan EAP atau autopilot buat masa ni. Dia masih tak dapat melihat ataupun mengambil keputusan untuk berhenti ataupun memperlahankan kenderaan bila ada barrier kat depan kereta yang jelas kita nampak ada barrier, tapi saya terpaksa ambil alih, tekan brake and then belok ke kiri untuk mengelak barrier yang ada. Barrier ni dah
Lama sangat lah, lama gila dah dekat Shah Alam ni. Masih tak buka lagi untuk penggunaan umum. Tak tahu kenapa, jalan dah cantik dah. LRT kat atas tu belum buka lagi, tapi dah siap dah, tengah testing saya dengar. So okay, kita sambung balik, kita on. Bila awak nampak line biru ni, 2 line biru ni, maknanya autopilot. Kalau satu line biru, selalunya dekat highway, itu maknanya EAP, Enhanced Autopilot. So dalam bandar buat masa ni saya boleh pakai autopilot saja, basic autopilot, kan? Tu tak sepatutnya anda ada FSD, anda terus boleh pakai FSD kat Malaysia ni. Belum, tak ada kebenaran lagi. Dengar cerita Tesla Malaysia ada mencari beberapa Tesla vehicle operator driver untuk train AI. Basically bila dia dah cari pekerja vehicle operator ataupun autopilot AI punya trainer, ya memang dah ada ke arah-arah supervised full self driving lah akan datang di Malaysia. Tapi bila akan datang Malaysia tu, wallahu alam. Kalau ikut awak tanya saya personal prediction, saya rasa pertengahan tahun depan, insya-Allah, mungkin paling cepat lah pertengahan tahun depan kita akan dapat supervised full self driving punya kegunaan di Malaysia. Buat masa ni tak boleh. So sekarang hijau, dia jalan sebab bukan pasal lampu hijau dia jalan sebab kereta depan berjalan. Sekarang nampak bila tak ada lane marker, dia teragak-agak kiri kanan. Sangat-sangat membahayakan kalau anda tidak supervise atau anda tidak memantau kereta ni dipandu dengan autopilot. So memang kena pantau, memang kena tangan sentiasa berada di steering. Okey. So tadi ada motor, kesian juga motor tu kan. Dia lalu motor tu agak dekat lah. Tak kena motor tu tapi agak dekat lah kan, sebab motor tu baru keluar simpang, agak dekat. So hopefully dia dapat potong saya lah. Kalau ikut map ni, dia suruh terus dalam next roundabout. Tengok sekarang ni dia break sebab kemungkinan besar dia ikut kereta tadi tu, kereta Myvi tu. Tapi lane tak berapa jelas. Bila lane dah jelas balik, dia menghala balik ke depan kan, sebab navigation kata suruh terus ke depan. So roundabout ni ada traffic sikit kat depan tu. And kita sebenarnya akan ke arah kiri lah. Kita akan masuk kiri dalam roundabout ni. Lagi 3.8 km je, tak jauh. So perasan tak ketidaksempurnaan autopilot ni bila memandu di kawasan bandar. Bandar ni baru bandar Shah Alam. Next episode mungkin saya akan try memandu di kawasan Kuala Lumpur, kawasan KL pula. Tengok macam mana kawasan KL time tengah hari atau time pagi atau time petang kan, time jam teruk tu, time masa kereta banyak. Tengok steering sekarang ni, dia tak nampak yang lane ni, so dia ikut lane yang paling kiri tu. So agak kacau bilau jugalah dia punya penentuan arah kereta ni. Sekarang macam dah nak masuk lane ke kanan, so saya ambil alih. Intervention, memang kena banyak intervention bro. Kena banyak bersabar kalau guna dalam bandar. Tapi kalau guna kat highway, tak adalah sebanyak intervention macam ni. Dia tak sesuai. Autopilot ni masih tak sesuai lagi untuk digunakan dalam bandar. Yang sesuai digunakan dalam bandar ialah supervised FSD, which belum ada lagi dekat Malaysia, Singapore dan Thailand. Bulan lepas dia baru start izinkan penggunaan supervised FSD di Australia, New Zealand. So kat sana dah boleh. Kalau tak nak beli FSD kan, kat RM32,000 kat Malaysia. Kalau dekat New Zealand, Australia rasa lebih kurang RM10,000 kot. Dia boleh buat subscription lah, subscription bulanan macam Netflix lah, bayar bulan-bulan. Sekarang ni sepatutnya kita pergi tegak, tengok macam mana autopilot. Okay, kalau sebab pergi tegak ni dia boleh, tapi ada motor belah kiri tu kena jaga-jaga. Ada manusia belah kiri berjalan pun kena jaga-jaga. Kadang-kadang dia boleh break emergency bila nampak manusia kat tepi jalan. So yang tu memang kena berhati-hati kan. Tengok, sebenarnya tambah stres kalau orang yang tak biasa dengan autopilot ni. Saya tak nafikan dia akan menyebabkan awak lebih stres.
bila gunakan autopilot di dalam bandar. Lagi bagus kalau anda pandu sendiri bila memandu di jalan tengah bandar sebab dia punya stres dia, kita pula kena memantau kereta ni memandu. Okay, so tak best lah, kita kena pantau. Dia pula banyak buat kesilapan sebab macam orang baru nak belajar memandu punya kesilapan. So tak best macam tu, memang tak best. Yang mana pakai autopilot ataupun enhanced autopilot di dalam kawasan bandar ni memang tech enthusiast saja, penggemar teknologi dan pengguna tech yang dia mesti nak cuba pakai dulu. Aku nak merasa dulu teknologi. Tapi teknologi tu belum sempurna. Mungkin supervised full self driving dah sempurna, tapi belum boleh digunakan lagi di negara kita. So ini kita pengakuan jujur lah. Okay, dia tak berhenti. Kita kat roundabout dan ada kereta laju. So sebab saya terpaksa ambil alih. Tunggu tak ada kereta. Okay, kereta laju semua dekat roundabout ni. Okay, kali ni boleh. So saya secara manual saya masuk ke dalam roundabout and then exit pula ke kiri. Exit ke kiri roundabout. Okay, dapat exit ke kiri, kita on balik. So yelah, seperti saya katakan tadi, dia belum sempurna dan tidak digalakkan digunakan di kawasan bandar kecuali masa tengah traffic jam tu. Tapi dalam traffic jam tu juga ada juga ketidaksempurnaan dia. Nanti kalau sampai tempat area jam yang ada banyak motor kiri kanan kan, masa tu kita boleh saksikanlah apa kelebihan ataupun dan juga apa kekurangan sistem autopilot ni ataupun sistem enhanced autopilot ni. Anyway, saya masih menggunakan baru basic autopilot ni sebab 2 lane biru. Kalau satu line biru di tengah, yang tu adalah enhanced autopilot. Ataupun bila satu line biru di tengah yang besar, line tu gemuk, satu di tengah-tengah kereta yang besar, yang tu adalah supervised full self driving. Di mana belum ada lagi boleh digunakan di Malaysia. Okay, ini basically dia nak menghala ke gate yang berdepan dengan Section 7 tu, McDonald Section 7, Giant Section 7 Salam. Kat situ ada ayam gepuk, laman seni, area laman seni lah. Kita akan ke arah gate tu. Lepas kita dah sampai gate tu, kita akan mulakan navigasi kita ke area Section 13 juga, tapi guna Federal Highway pada pukul 5.30 petang. Sekarang dah 5.24. So kemungkinan masuk ke highway dah pukul 5.30 petang lah. Mesti jalan memang banyak gila kereta lah kan. Menghadap lah. Tengoklah macam mana prestasi autopilot di Federal Highway. Time jam orang nak balik kerja. Yang ni sepatutnya kena masuk kiri kan. Lane ni dua-dua boleh belok kiri. Tu kita pantau dulu sebab tengah jam sekarang ni. Dia memang kena berhenti pun. Okey. Lagi satu, button kat kiri ni kita boleh set sekarang ni 2 ataupun 3 ataupun 4. So saya set 2. 2 ni bukan 2 saat, bukan 2 jarak kereta dia punya setting ni 2 tu maknanya, kalau tak silap saya lah, kena buka, saya ambil alih juga sebab nak kena tukar lane. And then bergebut dengan kereta kat belakang ni. Macam Myvi King ni macam tak nak bagi. Dia nak cepat, nak pergi toilet kot. Tak apalah. So saya dah tukar lane, nak masuk ke jalan ke arah pintu 2 UiTM Shah Alam. Lepas tu kita lajak terus ke Federal Highway. So yang tadi ni jarak 1, 2, 3, 4 ni dia ada maksimum sampai 7. Yang minimum 2. So kalau macam slow traffic tu 2 dah okey lah. So dia akan cuba sedekat mungkin dengan kereta depan. Kalau tak silap saya lah, 2 tu maknanya dia akan cuba memberhentikan kenderaan ni dalam masa 2 saat. Kalau tak silap, ada yang kata bukan ikut saat, ada yang kata ikut saat. So kena buka manual lah, baca manual. Kalau baca manual dapat tahulah apa beza dia 2 saat ke. Tapi kalau tak silap saya, dia sebenarnya dia akan ambil masa 2 saat
untuk berhentikan kenderaan, ini 3 saat memberhentikan kenderaan, 4 saat memberhentikan kenderaan. Maknanya kalau 4 ni kita boleh 4, 3, 2, 1 stop. Kalau 2, 2, 1 stop. So ada 2 saat kan untuk memberhentikan kenderaan. So itu yang paling agresif lah. Maknanya 2 tu. Kita pilih 2 sebab kita punya trafik ni tak laju. Kalau trafik laju dekat highway, saya akan ambil 4 ataupun ke atas kan. Okey, kita on balik. Kalau ada kita on tu bunyi nada tadi kan, memang dia tak ada masalah nak on. Kalau tak ada lambang steering warna kelabu tadi, dia tak boleh on. Nampak? Bila ada motor lalu, dia brake jerking tu yang memang menyebabkan saya dan penumpang tak selesa bila dia buat brake jerking tu kan. Sekarang ni traffic light memang dah hijau, so bagi dia je bawa. Kita pantau saja. Ada kereta kat depan nak masuk lane saya, dia brake kau-kau. Dia nampak kereta tu signal, dia nampak kita tu nak masuk, tapi dia tahu macam kereta ni tak agak-agak, dia brake aja. Tapi brake tu pun memang tak selesa. Agak agresif lah brake dia tadi. So kereta tu dah pergi belakang saya kan. Boleh tengok ni, saya manually depankan sikit. Okey. Ni kamera depan, ini kamera belakang. Tu kereta tadi kan, dia secara tiba-tiba nak ambil saya punya lane. Saya tengah nak jalan ke depan menghadap ke traffic light. Okey. So kita tunggu yang ni hijau. Tak perlulah tunggu lama-lama. So saya pause dulu, sambung kejap lagi. Lampu dah hijau, so dia jalan. Bila autopilot ni nak bergerak, lepas daripada kita depan bergerak kan, kadang-kadang dia terlalu agresif lah. Ada kata tukar kepada chill mode. Sekarang ni saya on standard ataupun sport mode. Tapi bila chill mode pun kadang-kadang agresif juga kan. Brake dia agresif untuk berhenti, and then dia punya untuk memulakan perjalanan selepas kereta depan bergerak pun agak agresif. So nampak lori ni nak masuk, dia last minute baru nak brake. Dia bagi lori masuk, tapi dia last minute baru nak brake. So memang kita kena pantau. Tak boleh tidur. Tak boleh. Ini bukan sistem autonomous Ini baru level 2 level 2. Dia paras 2, penggunaan ADAS, Advanced Driving Assistance System, ADAS, ADAS. Paras 2, level 2 ADAS. Bukan level 3, bukan level 4. Minta maaf. Tesla punya sistem sekarang hanyalah paras 2 ADAS. Okey. So nampak dia terlalu jauh sangat dengan kereta depan dekat traffic light. So saya tambah sikit pendikit kelajuan tu, bagi dekat sikit dengan lori kat depan. Okay. Alright. Ni which is normal lah, macam orang lain buat kan. So saya pause dulu sebab masih tak bergerak lagi. Cara tunggu lampu hijau ni, dia gerak sikit-sikit. Saya tukar arah perjalanan ke Masjid Tengku Ampuan Jemaah di Shah Alam, Bukit Jelutong. Okay. So kita dah buat, and then dia kata ambil masa 27 minit, 12 km. Panjang sangat video ni Kang, 27 minit. Tengok macam mana kalau time boring, tak ada drama, time jam tu, saya potonglah scene tu kan. Kita tengok yang mana scene yang menarik je kita masukkan dalam video ni. So nak kena edit juga. Tengoklah macam mana, kalau korang sanggup tengok boleh forward pun okey. So bila time berhenti ni, kita boleh scroll ataupun pusing keliling skrin ni, tengok keadaan trafik di belakang. Sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kereta di belakang. And then keadaan trafik di depan sama juga. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ke 10 kereta di depan, 8 ke 10 kereta di belakang dapat dipantau oleh kereta melalui sistem kamera yang ada. So Tesla Model Y 2025 ni ataupun Juniper ni ada 9 kamera. Satu kat bumper depan, 3 dekat sini kat tengah ni, and then ada 2 belah kanan, 2 belah kiri, and then 1 di belakang. Ni dia brake secara mengejut sebab motor tadi.
Motor tu lalu dia brake mengejut, motor lalu je brake mengejut. Ui, kita nak masuk dia brake mengejut. So macam tak selesa lah. So saya tak selesa. Memang tak selesa bila dia brake mengejut tu. Kan? Bukannya kita dalam path nak langgar motor tu. Ni motor nak tengok ada motor belah kiri Ada sikit brake. Tak mengejut lah macam awal-awal tadi. So sekarang traffic light ni memang agak sibuk lah time ni. Pukul 5.30. Memang jalan-jalan cek pasal lah ni untuk korang, untuk tunjuk bagaimana prestasi autopilot di jalan kawasan bandar Shah Alam kan. So far setakat ni macam mana korang rasa? Autopilot ni memang lagi membantu anda memandu ataupun sebenarnya lebih menambah stres kepada anda? Pengakuan jujur saya buat masa ni, bagi saya dia membantu sedikit, tapi dia masih belum sesuai digunakan sepenuhnya di dalam kawasan bandar kan. Lagi lebih stres bila pakai berbandingkan kita memandu secara sendiri kan. Instead of full self driving, full sendiri driving. So kita drive sendiri buat masa ni lagi confident lah. Sebab penggunaan autopilot dan EAP ni, enhanced autopilot ni, sebenarnya lebih kepada penggunaan di lebuh raya. Tapi dia boleh je gunakan di bandar kalau dia gunakan fungsi supervised full self driving SFSD kan, yang belum ada lagi dekat Malaysia. Bergantunglah yang mana ada Tesla tu, boleh dia cuba, tapi anda bertanggungjawab dengan apa keputusan yang anda lakukan lah kan. Anda tak boleh persalahkan orang lain ataupun sesiapa. Kalau anda memang rasa tidak confident, tidak yakin dengan fungsi autopilot tu untuk digunakan di dalam kawasan bandar, jangan pakai autopilot. Jangan pakai ADAS di dalam kawasan bandar yang sesak. Tapi kalau anda berasa yakin, gunalah, tapi kena pantau dengan teliti pemanduan tu. Tak boleh main telefon sambil lewa. Kalau main telefon ni saya kena marah, sebab kat sini atas ni ada kamera ni besar ni. Ini cabin camera. Dia akan pantau arah mata saya, kat mana kita melihat, dan juga sama ada kita tengah main handphone ke ataupun kita tengah main screen ke, dia akan bagi warning. Kalau kita tak pedulikan amaran tu, dia akan off sistem autopilot tu. Lepas tu kita tak boleh gunakan sistem autopilot sampailah kita berhenti dan masuk P, and then start balik pemanduan. So dia bagi 5 kali, kalau kita buat tu 5 kali kita tak hiraukan amaran dia, dia akan masukkan kita dalam autopilot jail selama seminggu. Seminggu terus tak boleh pakai autopilot. Maknanya auto steer tak ada. Cruise control je ada kan. Traffic aware cruise control yang tak ada auto steer boleh guna kalau dah masuk jail autopilot tu. Lepas seminggu dia akan hantar notifikasi, kita telah dimaafkan, bolehlah guna enhanced autopilot ataupun auto steer. So dia bukan tak boleh abuse lah. Dia punya sistem ni ada banyak parameter yang dianggap kalau kita tak pegang steering lama-lama, itu dah satu abuse. Sebab ikut law pun memang kena pegang steering. So anda tak nampak saya pegang steering dekat, bukan kat atas ni, saya pegang steering kat bahagian bawah. So bahagian bawah ni anda tak nampak lah, sebab kamera punya angle memang ke arah depan dan screen saja buat masa ni. Okay, so sekarang saya nak exit ke Federal Highway, Lebuh Raya Persekutuan. And ini bila gambar lambang ni kelabu, maknanya auto lane change tak ada lagi kat sini. Auto lane change ada kat highway saja. So saya kena ambil alih, intervention, ambil alih. Tak berapa banyak kali dah, tak kira. Bolehlah kira kalau nak saya letak counter dekat kat video ni. Kemudian kalau edit, kalau rajin saya kira nanti saya akan letak berapa banyak intervention setakat ni memandu dalam
7-8 km tadi daripada Section 13 ke UiTM punya pintu pagar. So kita dah nak masuk Federal Highway. So ni bukan highway yang pantas, ini highway yang agak perlahan. Had kelajuan Federal Highway baru 80, so tak boleh nak bawa laju kan. So kita setkan had kelajuan autopilot tu, kita boleh letak kasih sekarang ni +5. So saya jadikan +0 lah. So kalau saya hidupkan autopilot ataupun EAP, dia akan pergi maksimum 80 saja. Okay, so saya pergi lane tengah. Dah sampai lane tengah baru saya on. Okay, masih belum lagi EAP. Ini autopilot biasa sebab line 2, line biru. And then kereta depan masuk, dia macam brake terperanjat. So kenapa? So kita tambah lah, mungkin kita buat 4 pula jarak kereta di depan sebanyak 4 saat. Saya set maksimum 80. Pickup truck ni masuk last minute, so dia brake juga, mau terkejut kan. So brake terkejut tu, kalau orang tak biasa memang dia benci lah autopilot ni. Seriously, itu jujurnya orang yang tak biasa, ayah saya ataupun keluarga ataupun orang lain, dia orang tak suka autopilot ni sebab dia punya brake dia agak agresif. Melaju untuk mulakan perjalanan pun agak agresif dia punya speed dia. Macam tekan nak laju, bukan dia lebih speed limit, tapi daripada 0 nak ke 80 dia tekan macam nak pergi cepat-cepat ke 80 km sejam. So yang tu memang tak selesa lah kan. Tiba-tiba rasa henjut ke depan, brake henjut ke depan, lepas tu brake henjut. Terenjut memang tak selesa. Tapi kalau macam saya ni yang dah lama pakai autopilot sejak tahun 2015 dulu, dengan masa bekerja dengan Greentech dulu, bawa Tesla Model S. So lepas tu tahun 2022 alhamdulillah saya punya Model 3. And then tahun ni baru dapat Tesla Model Y ni 4 bulan lah. So dah biasa dah dengan ni pun dia brake sebab nampak tak Myvi depan tu, Myvi kat depan ni Myvi ni dia rapat sangat dengan lane tu. So kereta ni terlalu berhati-hati. Defensive driving dia tahap dewa. Dia memang bukan offensive driving, tapi dia pemanduan yang sangat defensif. Kalau dia nampak kereta lane sebelah nak masuk lane kita, dia brake juga mengejut. Dia tak smooth macam FSD video yang kita nampak di Australia, di US ataupun di China. Belum lagi, sebab ni bukan FSD punya stack. Ini baru autopilot stack. Maknanya autopilot stack ni mungkin dia banyak line of code, dia tak banyak menggunakan neural network. Tapi FSD dia menggunakan neural network tu, tak banyak line of code. Dia diajar oleh video-video yang mana trainer Tesla punya vehicle trainer driver yang akan record data. Bila penggunaan FSD tu dah dekat, dah banyak data, baru dia akan start beri kebenaran lah bila dapat izin daripada pihak berkuasa untuk menggunakan supervise ataupun pemantauan menggunakan FSD lah, supervise. Dipantau lah benda yang akan dipantau oleh driver, bukannya autonomous tapi dipantau oleh pemandu. Sambil kereta memandu sendiri. Sekarang ni kita pandu sendiri, tak ada kereta pandu sendiri, kita pandu sendiri, bukan kereta memandu sendiri. Okay. So depan ni dah masuk area jam sikit kan. Area jam sikit, dah nak pergi ke bulatan persiaran Tengku Ampuan kan, ataupun persiaran Kayangan tadi. Tapi kita tak masuk situ, kita terus je. Kita lalu kat traffic light Batu 3 lah, Batu 3 Shah Alam tu. Kat situ nanti kita akan masuk balik jalan Shah Alam. Jalan, tak salah saya, jalan tu jalan Sungai Buloh. Sebab jalan tu akan, kalau kita terus je sampailah ke Sungai Buloh. So sekarang ni anda dapat saksikan bagaimana prestasi autopilot dalam keadaan trafik yang agak berat, heavy traffic di Lebuh Raya Persekutuan Federal Highway. So dah boleh nampak dah merah kat situ. Itu maknanya jalan sangat
sangat berat lah keadaan trafik di lebuh raya Persekutuan sekarang ni, jam pukul 5.43 petang. So stop and go traffic, macam mana prestasi stop and go traffic? Kalau sekarang ni dia tak berhenti sepenuhnya, bagi saya perfect. Ada benda yang perfect, ada benda yang tak perfect. So bila dia tak berhenti sepenuhnya, perfect. Dia jalan slow, break sekejap, slow break sekejap, almost perfect. Tapi tiba-tiba kalau ada motor kat tepi, dia terperanjat. Dia boleh break dengan keadaan mengejut. Tengok ada motor so kena jaga-jaga. Kalau motor tu ada macam masuk lane kita, dia akan break mengejut. Break mengejut sekejap. So ada cara nak counter lah. Bila anda dah biasa dengan autopilot ni, cara nak counter dia, letakkan kaki di accelerator ataupun pedikit kelajuan. Bila ada motor lalu je, kita tekan sikit accelerator tu. Tekan sikit, jangan tekan banyak, supaya dia akan bypass brake mengejut tu kan. So buat masa ni ada bukan cheat code, tapi ada mitigation lah kan, kaedah untuk mengurangkan ketidakselesaan brake secara mengejut bila motosikal lalu di tepi kita sebelah kanan. Lane splitting motorbike kat Malaysia ni memang famous dengan lane splitting motorbike. So ada cara dia untuk kita smoothkan lagi perjalanan tu, supaya tak ada situasi brake mengejut sikit-sikit bila ada motor lalu tepi, ataupun ada kereta yang nampak macam dia nak masuk lane kita, tapi dia dah ada atas line kan. Kereta ni ingat kereta depan tu nak tukar lane, so dia akan slow down ataupun brake mengejut. Itu pun sama, kalau kita tahu dia bukan nak tukar lane ni, so kita tekanlah sikit accelerator tu, pedikit kelajuan tu kita tekanlah sikit, supaya dia lebih smooth, lebih tak ada mengejut-ngejut brake, mengejut-ngejut melajukan kenderaan. Tak best kan, pening. Tapi bila yang ni, bagi saya dia agak baik lah. Bila stop, bukan stop and go traffic, tapi slow down and go, slow down and go traffic. Yang tu dia sangat relaxing. Kita memang dapat rehat lah dalam kereta. Tak adalah penat nak kan, nak perlahankan kenderaan, lepas tu gerak, perlahankan kenderaan, gerak. Yang tu kita boleh percaya dekat autopilot. Dia akan bagi orang masuk lane kita kat depan. So dia punya, sebab itulah defensive driving. Dia takkan block orang kalau orang nak tukar lane. Sekarang ni auto lane change masih tak ada. Dia kejap ada, kejap tak ada, ikut suka hati dia. Sekarang ni tak ada. Sebab kalau ada, katalah saya tekan signal ke kiri, sepatutnya dia akan tengok kereta di belakang. Kalau ada ruang, tak ada kereta yang makin laju belah kiri, dia akan tukar lane. Tapi kalau ada kereta yang makin laju, bergerak pantas, dia nak tukar lane tak boleh, dia takkan boleh. So macam ni, saya signal ke kiri, kononnya nak tukar lane ke kiri. Tapi yang auto lane change punya logo ni, kalau anda ada EAP, ada auto lane change logo ni. Kalau anda ada basic autopilot, akan tak nampak logo auto lane change ni. Tak boleh. So saya terpaksa ambil alih intervention untuk bertukar sempang untuk masuk ke exit Batu 3 Shah Alam. So samalah, kita kena pantau macam bawa manual. Tapi okey juga, slow and go traffic tu dia sedap, mengurangkan kepenatan memandu bila balik kerja. Tapi stop and go, kita tak ada lagi situasi betul-betul stop and go traffic dekat highway tadi. Kebanyakan tadi situasi dia slow moving and go traffic kan. So kat situ dia punya kekuatan lah, boleh katakan kekuatan autopilot kat situ. Bila slow and go traffic, dia punya strength. Dia punya stop and go traffic, kalau anda tanya saya secara jujur, belum sempurna. Okey, boleh pakai, tapi kena pantau dan belum sempurna. Nanti kalau ada peluang untuk rakam video
stop and go traffic, saya akan mulakan rakamkan video tu lah. So at least ada banyak sikit episod kan nak tengok. So traffic light ni lama, kita dah lepas, nanti saya sambung balik video. Okey, keadaan trafik ni tak mengizinkan untuk pakai autopilot. Saya manually masuk ke kiri untuk masuk ke Batu Tiga exit. Kita jumpa kejap lagi. Okey, kita dah sampai ke traffic light exit ramp Batu Tiga Shah Alam ni. Sekarang ni nampak pegawai polis trafik sedang mengawal keadaan lalu lintas. So dia tak ikut traffic light pun. Ni merge balik ke jalan dalam. Dah keluar daripada lebuh raya Persekutuan. Okey, menghala ke arah Mont Terrace, Bukit Jelutong. Jalan ni all the way, kalau jalan boleh pergi ke GC Highway. And sekarang ni lampu merah. Saya cuba on kan, tapi banyak motor. And then sebabkan tiada halangan di depan dan polis trafik suruh jalan, so kita ikut polis trafik lah kan. Memang dia tak ada capability lagi untuk ikut polis trafik. Saya tak tahulah nanti kalau supervised full self driving boleh manually ikut polis trafik punya arahan. Wallahualam, belum ada lagi, so tak boleh nak test. Kita boleh test autopilot saja. Nampak tak bila ada motor kiri kanan saya, dia agak brake, sekarang mengejut sikit-sikit, brake mengejut sikit. So saya tekan sikit. Saya tekan. Saya tekan sikit supaya dia tak brake mengejut. So yang tu dia akan cakap lah, autopilot will not brake, accelerator pedal is pressed. Bila kita tekan accelerator, dia cakap basically suka hati kau je tekan so aku tak nak brake. Nampak dia brake. Tu yang tak best tu, dia brake. Dia punya brake tu agak mengejut. Yang tu merah sebab bila saya tekan, dia kereta makin laju. So dia bagi warning, potential berlanggaran kereta hadapan tu agak tinggi daripada biasa. Tengok ada kereta masuk mencelah. Tengok kereta ni mencelah. Nampak kereta ni mencelah. Nampak lampu signal dia. Dia tekan brake, lampu signal semua nampak. Dan semua kereta yang tekan brake, anda boleh nampak sendiri dia tekan brake. Okey, dia teruskan perjalanan pasal kita. Tapi itulah jerking bila stop and go, inilah dia. Ini contoh stop and go traffic lah. Dia bila gerak tu agak jerking. Okey, saya cuba kurangkan power kereta ni. Sekarang ni sport, sebab kereta ni ada acceleration boost. Kalau tak ada acceleration boost, dia ada chill dengan standard. Tapi bila ada acceleration boost kan, jadikan kereta ni 4.1 saat punya kereta, dia ada sport. Tapi saya nak kurangkan horsepower dia lagi. Saya pilih chill supaya bila kurang horsepower, harap-harap dia tak adalah bergerak secara agresif bila dalam keadaan stop and go traffic ni. Sebab bila stop and go traffic, kalau agresif gerak ke depan, gerak berhenti, orang ada motion sickness boleh muntah, babe. Betul tak? Tolong komen kalau anda ada motion sickness. Beritahu dalam komen. Kalau saya beritahulah, kalau anda ada motion sickness, saya tak cadangkan anda gunakan autopilot. Bawa kereta sendiri. Sebab anda autopilot belum sempurna. Kalau anda ada motion sickness, anda pakai autopilot, memang anda akan dapat rasa motion sickness tu. Silap boleh muntah, babe. So kena hati-hati. So sekarang kena pantau keadaan trafik kat depan. Depan ni pun saya rasa ada polis jaga. So kena jaga-jaga sebab bila autopilot ni nampak manusia di tengah jalan, dia tak tahu manusia tu nak lintas jalan ke tak. Sebab dia sebenarnya polis tu tengah jaga trafik. Tapi kalau dia ada orang kat tengah-tengah tu, kalau kita dekat, silap-silap dia boleh AEB, Automatic Emergency Braking, sebab ada pedestrian kat tengah-tengah jalan. Yang tu kena jaga sangat. Sebab saya pernah terkena. Ada polis trafik kat tengah, saya dekat lane kanan, so tak jauh dengan polis trafik tu. Tiba-tiba dia emergency brake. Polis trafik tu pun terperanjat, kenapa aku emergency brake? Tapi bukan aku yang brake, kereta yang AEB sendiri kan. So that's why kena pantau kan. Supervise kena pantau. Bukan FSD pun kena supervise. Autopilot lagilah kena supervise kan. FSD pun kena supervise. Autopilot dengan enhanced autopilot lagilah kena supervise. Tu nampak polis trafik ada kat tengah ni. Dia manifest kat dalam radar, dalam map, dalam vision lah. Dia panggil Tesla Vision.
Keadaan trafik memang sangat-sangat busy sekarang ni. Depan belakang saya macam ni kan, belakang lagi lah, depan yang belah sana. Ni memang time orang balik kerja pun, dah pukul 5.54 petang. Area Shah Alam menghala ke Bukit Jelutong Shah Alam. Okey, depan ni sepatutnya saya nak kena ambil kiri untuk exit pergi ke Masjid Tengku Ampuan Jemaah untuk saya menunaikan solat asar, sebab belum asar lagi ni kan. Okey, so kita gerak dulu sikit, jaga ada motor, so tekan accelerator, saya bypass sebab saya tak nak ketidakselesaan dia brake secara mengejut bila ada motor splitting lane depan saya. Okay, so nak tukar lane pun automatic lane change masih tak menyala sebab dia tak confident lagi untuk diaktifkan. So saya terpaksa tukar lane sendiri. Aduh, tengok dia brake lagi. Terseksa saya bila dia brake macam tu, brake mengejut. Sebab ada motor lalu tadi, brake mengejut. Okay, tak apa, kita on balik. Intervention yang ke berapa saya pun tak tahu. Nanti kita tengok, kalau ada saya rajin kira, saya letak dalam video ni. Okay, depan ni lagi dalam 400 meter saya kena masuk ke kiri. Ini main road, bukan highway tapi main road. Nak masuk highway GCE lah, Guthrie Corridor Expressway kat depan sana kan. Kita tak pergi Guthrie Corridor Expressway kali ni. Next time, kalau anda berminat nak tengok saya bawa ke highway bertol, sila letak dalam ruang komen. Saya akan buat video highway betul. Alamak, tu motor lalu kan, kiri belah kanan saya motor lalu, dia brake mengejut. So kalau saya tak standby kaki dekat accelerator, memang tak selesa babe. Dia terenjut brake. Bila tengok video FSD dekat Australia, US, dia tak ada enjut pun. FSD lah kan, tapi autopilot ni memang terenjut. Tak sesuai sangat memadu di kawasan bandar, dia lebih sesuai di kawasan highway. So yang ni dia tak nak tukar lane, saya tukar lane sendiri, manual. Jaga-jaga ada motor belah kiri. Kalau anda nampak dekat tepi pillar tu, dekat bahagian hitam tu kan, dengan Twitter tu, kat sini ada lampu merah kalau ada blind spot warning. Ada tak sekarang? Tak ada. Tu nampak lampu merah. Nampak tak? Lampu merah tu. Sorry. Tu lampu merah. So ada ni blind spot warning lah. Kiri kanan ada blind spot warning. Dia ada dekat sini dengan dekat screen juga. Kat screen pun ada tunjuk blind spot warning. So saya on balik. Ni jalan dalam, tapi 50 je speed kat sini. Saya tambah sikit 60, maksimum boleh pergi 60. Autopilot ni dia ada hard limit. Hard limit dia kalau kat situ memang, kalau kat highway lain. Kalau kat highway anda boleh set sampai 140. Sukatilah nak set berapa kan, ikut selera, tanya tepuk darjah tanya selera. Tapi kalau bukan highway, dia ada hard limit. Kalau kat situ limit 60 je. Kalau kat situ limit 50 je. Kita tak boleh pergi lebih daripada hard limit tu. Yang tu memang dah ada dalam dia punya programming code lah. Dia tak boleh melebihi hard limit untuk jalan biasa. Tapi dekat highway dia boleh lebih. Maksimum kalau guna auto steer boleh sampai 140. Tapi kalau tak guna auto steer, guna autopilot saja, tapi steering kawal sendiri 150. Kalau steering dikawal oleh kereta auto steer 140 maksimum. Itu autopilot basic dengan navigation non autopilot, dua benda. So memang anda confused. Ada autopilot, ada navigation non autopilot, ada enhanced autopilot, ada full. Ini saya interview sebab ini dua lane punya roundabout, tapi dia nak masuk lane sebelah kan. Marahlah orang tu, nanti dia makilah kita. Okey, dah nak sampai dah Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Okey, kita kita nak masuk kiri. So dia slow down tau. Dia slow down tapi dia takkan belok. So saya kena tekan brake, intervention, ambil alih. Bila tekan brake je, autopilot padam, enhanced autopilot padam. Okey. Pusing steering je, enhanced autopilot dengan autopilot ataupun autopilot akan padam. So tiga cara untuk intervention, tiga cara untuk ambil alih kenderaan kita semasa dalam pemanduan autopilot. Gerakkan steering, satu. Tekan brake, yang kedua. Ini semua manual intervention. Nombor 3, kita tekan balik button ni, button untuk activate ni. Kalau kereta lama yang ada stalk, dia guna stalk lah. Stalk belah kanan tu. Stalk belah kanan tu kalau dia tolak ke atas,
Belah kanan tolak ke atas, dia akan padamkan autopilot. Tolak ke bawah, dia ada double pull atau single pull. Double pull untuk activate autopilot dengan auto steer. Kalau single pull, activate autopilot saja. Autopilot sebenarnya, kalau nak bagi anda semua mudah faham lah, autopilot tu macam adaptive cruise control lah. Tapi dia tak panggil adaptive cruise control. Dia panggil apa nama ni? Dia panggil traffic aware cruise control, sebab dia dapat tahu traffic, keadaan traffic. Okey, bonus video siapa yang sanggup bersama saya sampai ke hujung ni, kan, saya buat auto parking lah. Sini ada banyak tempat nak auto parking. Anda pun sini boleh lihat banyak tempat nak auto parking kan. So ada kereta kat belakang saya. Tak apa, kita bagi kereta tu jalan dulu supaya kita tak mengganggu perjalanan dia. Kita signal bagi dia potong. Potong X70, potong lah. Saya nak masuk parking ni. Okey. Dia baru nak potong dalam keadaan mencurigakan. Tak apa. Okey, cara nak auto park senang je. Yang mana ada basic autopilot, dia tak keluar fungsi ni. Yang mana ada beli enhanced autopilot 16,000 tu, dia ada fungsi auto park. Pilih je mana nak park kan. Petak-petak yang dah ada ni, biasanya dia dah tahulah, dia dah scan, dia dah tahu ada petak kat situ. Pilih dia warna biru, lepas tu just tekan start. Lepas tu just enjoy and relax. Okey. Auto park ni masa saya pakai Model 3 dulu tersangatlah tak sempurna. Tapi bila dah upgrade ke version 12, dia dah jadi sangat bagus sebenarnya. And then bila dekat Model Y pun okey. Cara parking tu agak macam orang parking, and agak pantas lah, agak laju juga. Tengok, kita tak habis cakap lagi dia dah habis parking. Kan anda boleh tengok dekat kamera ni. Kan, saya on balik. Kiri kanan kamera tu, jarak kiri dan kanan adalah sama, hampir sama, ataupun nampak sama lah. Maknanya ruang kiri dan ruang kanan sama. Ini kamera depan dekat bumper. Yang ini untuk tekan bersihkan kamera. Dan kalau kita tekan bawah ni, ini kamera belakang. So boleh nampak dia parking agak sempurna lah. So auto parking tak ada komplain. Good job Tesla. Good job Tesla engineer and AI engineering team. Kan, auto parking memang menarik. Ini normal parking lah. Kita try parking dekat sikit dengan pintu masjid. Saya tekan brake je, dia dah tukar gear ke depan. Kalau nak manual macam ni, ke belakang, tab ni untuk tekan P, ke depan ni untuk jalan ke depan. So jom kita park kat kawasan sana kan, untuk dekat dengan pintu masjid, sebab sekarang dah pukul 6. Saya belum solat lagi asar. So kita ambil parking yang paling tepi tu, dekat dengan pintu masuk. Agak dekat lah kat situ kan. Ni sebelah Proton X70 tadi. So kita ambil yang paling tepi. Kita tengok kat skrin, dia nampak yang paling hujung. Tekan je ni, tekan start. So tak payah tunggu pun. Kalau dah boleh tekan tu, dah boleh start dah. Okay, yang ni sebelah curb lah, parking paling tepi. Saya suka park sebelah curb ni. Anda pun ramai tahulah kenapa kan. Sebab ada yang tak suka bila orang buka pintu gedegang kereta sebelah, buka pintu gedegang kereta sebelah. So bila park kat tepi ni, dia lagi minimize lah. Ni ada motor lalu, tengok ada motor lalu, zoom, tapi dia confident. Auto parking sekarang ni dia boleh handle lah, dia tak akan langgar. InsyaAllah tak akan langgar kenderaan yang sedang lalu di depan lah. Okey, dia cuba nak tegakkan lagi. Kan tadi tak tegak sangat. Okey, dia ke depan lagi sikit. Okey, nak bagi ruang antara garisan putih tu perfect. Dah. Okey. Kesimpulannya, kita bagi kesimpulan sikit. Sistem autopilot level 2 ADAS kalau digunakan dalam kawasan bandar, kita kena pantau lebih sikit kalau kita nak smooth. Bila dah biasa dengan pemantauan tu, senang nak gunalah. And then kalau dalam keadaan traffic slow moving and go, dia amat baik.
prestasi slow moving traffic dengan slow and go amat baik. Tapi prestasi stop and go masih lagi tidak menyenangkan bagi saya lah. Sebab bila ada motosikal kat Malaysia ni kan suka lane splitting kiri kanan, dia terperanjat, dia akan brake, terperanjat dan brake. Cara nak mengatasi brake terperanjat tu, standby kaki dekat accelerator. Kalau ada nak boleh perasan motor lalu dekat kamera, boleh perasan motor lalu dekat side mirror, kita tekan sikit accelerator tu. Jangan tekan terlalu banyak, kita tak nak laju sangat sebab kereta depan dah dekat. So kita tekan sikit supaya kita dapat elakkan brake mengejut semasa motor lalu di tepi. Ataupun ada kereta nak lalu depan kita, kita ambil alih lah, bagi dia masuk dan start balik autopilot. So tahap perfection tu I think belum lagi 99%. So autopilot, enhanced autopilot masih lagi dalam saya bagi skor dalam 70% lah, 70 ke 75% lah, bergantung pada keadaan. So bila ada supervised full self driving tahun depan, insyaAllah kemungkinan lah saya punya ahli nujum saya menilik sendiri kan. Sebab dia dah hire, dia dah ambil driver, vehicle operator untuk mengajar AI engineering punya driving. Itu dah ke arah supervised full self driving tu, dia tengah mengajar sekarang. Ada kawasan-kawasan yang dia ajar. Ada 2 shift saya dengar, dia orang kerja shift pagi 7 pagi sampai pukul 4 petang, 4 petang sampai pukul 1 pagi. So ada beberapa driver yang menggunakan kenderaan engineering Tesla yang ambil daripada Cyberjaya. Dia akan pandu di seluruh kawasan Klang Valley untuk mengumpul data bagi supervised full self driving yang akan muncul entah bila tahun depan. InsyaAllah mungkin saya agak-agak main tikam pertengahan tahun depan lah. Mungkin pertengahan tahun depan. Kita tengok macam mana. Mungkin awal lagi, mungkin lagi lambat. Wallahualam. Tak ada siapa tahu. Orang Tesla je tahu dan kita tahu Tesla takkan bagi tahu umum selagi dia tak bersedia. Okey, setakat ni video saya. Terima kasih kerana menonton sampai akhir. Dapat tengok bonus auto parking. Nanti kita sambung lagi situasi berbeza pula untuk penggunaan autopilot, auto steer ataupun enhanced autopilot di highway. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat.